Man, lama lah tunggu Man. Lama kan. Siapa ni? Ni lah girlfriend baru aku. Yang aku cerita kat kau tu. Oh, girlfriend baru ke? Hai. Hai. Korang order something lah. Aku nak pergi tandas siap. Okay. Man, sejak bila tukar baju Tak ada. Daripada tadi memang aku pakai baju ni pun. Selfie jap. IG you apa Man. Ni siapa minta IG asal pula? Tak adalah. Aku nak tag je dekat IG nanti. Senang nak tag kat story. Bagi nombor sekali. Man, kau melebih kat kau Nombor phone bagai. Aku nak nombor dia sebab nanti senang nak tag dekat story WhatsApp. Cina tu tinggi lampai you. Tinggi Dia tattoo banyak. Lepas tu I tak cakap banyak, I terus langgar dia. Langgar Dia dia. cerita kat ni Man. You, I nak sos tu boleh? I memang dah lama dah beli baju ni. Ni daripada Kinza. Kalau you nak tengok ni, nampak ni lawan ni. I memang selalu beli daripada Kinza ni sebab dia selesa kan. Man. Dia nak sos je Man. Oh, dia nak sos ke? Okay. Tapi you suka baju ni kan? You nak ke? I bagi dekat you. Tak apa. Benda kau ni. Alah, kau sendiri pun tahu kan aku baik hati macam mana. Aku selalu baik hati, aku selalu bagi orang. Hutang aku bila kau nak bayar? Aku hutang lah. Dia ada hutang dia ke? Dia ada hutang. Mana ada? Tak apalah. I dah lama halalkan dapur dekat dia. Duit sangat, I tak kira sangat duit. Ni kalau hutang nak. Tak apa bro, aku kira sekali lah semua. I kira sekali Wah. Tak bayar. Tak apa, duit I banyak sangat ni. Tak tahu nak Man. Alamak, tak apa, jatuh pula. I ambil duit. Ya, you jangan percaya you. Ni semua duit Baitul-Mal dia dapat ni. Okay bro, Okay, gerak dulu lah. okay. You, I gerak dulu lah. You cancel lah plan hari ni sebab I koyak lah. Seluar koyak? So kau ya, mana? Oi. I bergerak dulu lah. Okay, Okay, Man. bye. Apa benda tu? Ai.